Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peranan raja-raja sangat penting dalam memastikan agama Islam itu tetap dijulang di negara kita. Raja telah memayungi kita sebagai rakyat dengan memastikan keamanan, keadilan dan keharmonian itu dapat dirasai oleh setiap nadi kehidupan rakyat. Lalu wajarlah kita membalasnya dengan taat setia dan mengelakkan berlakunya sebarang penderhakaan terhadap raja-raja. Berpada-padalah dalam menongkah arus, kerana satu kesilapan boleh membawa kepada musibah yang besar. Ingatlah, musuh-musuh agama sentiasa mengintai peluang untuk menabur racun perpecahan dan menyemarakkan api kebencian yang mampu merungkaikan ikatan perpaduan dan kesatuan kita yang sentiasa berpaksi kepada kekuatan iman dan Islam. Jelaslah kepada kita bahawa perpaduan dan kesejahteraan yang dipayungi oleh institusi raja yang mutlak dan benar pasti akan memberikan kejayaan dan mengundang limpahan keberkatan di dalam negara yang kita cintai. Imam Abu Dawud ada menukilkan sebuah hadis yang berbunyi, "Man ahana sultanallah ahanahullah." Maksudnya, sesiapa yang menghina sultan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinanya. Riwayat Abu Dawud.